sebab kenapa Wacina suka GT Radial Champiro SX2 guys. Hari ni Wacina nak cerita 3 sebab kenapa Wacina suka tayar ini. Sebab yang terakhir adalah sebab yang korang mesti akan suka. So korang mesti tengok video ni sampai habis. Sebelum Wacina start pasal sebab ini, korang tolong follow dulu Wacina untuk tengok lebih video tentang tayar punya information selepas ini, okay? So sebab yang pertama adalah tayar ini adalah tayar semi slick. Jadi sidewall dia memang akan petak. Kalau pasangkan kereta, fitment memang cut. Banyak orang sekarang nak buat kereta punya fitment, nak lower lepas tu ngam dengan fender, so nampak lagi petak. So tayar ni confirm petak. Korang boleh nampak cutting dia sini memang petak gila. Okay, so yang kedua adalah ini adalah semi slick yang Wacina pernah pakai. Memang sedap atas air berbanding dengan semi slick lain. Jenama apa kita tak nak cakap, tetapi Wacina rasa semi slick ini lebih baik atas grip air berbanding dengan semi slick lain. Sebab korang boleh nampak bunga dia lebih banyak, so jadi potong air pun mesti lebih bagus. Okay, so yang ketiga ini adalah sebab yang korang mesti akan suka, iaitu tayar ini harga dia memang mampu milik gila. Harga berapa korang mesti DM kita lah, tetapi harga dia kalau nak banding dengan AD09 RS4 ke RE71 RS, memang semi slick ini harga mampu milik dengan juga performance bagus untuk dipakai. Kita boleh cakap macam tu. Okay, so itu saja untuk video ni. Kita nak tunjuk sikit 3 sebab kenapa Wacina suka tentang tayar GT Radial Champiro SX2. Kalau korang suka video kali ni, tolong share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Rim, cari Wanci. Thank you guys.